ya rabbal alamin. Sebelum kita nak sambung pengajian kitab kita ini, izinkan saya untuk bawa dua buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan, pedoman di awal kuliah kita ini untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Sebuah hadis yang sahih daripada Sa'ad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima fi aidin nas yuhibbuka an-nas atau kama qala. Nabi pesan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Diceritakan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Pesanan Nabi kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan umat yang ada pada waktu itu, dan nasihat itu sampai kepada kita malam ni. Dua benda. Nabi bagi tips, Nabi bagi cara, Nabi tunjuk jalan. Lagu mana yang pertama kita ni nak mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ni yang pertama kita nak apa dia? Allah Ta'ala suka dengan kita apa noh? Ni yang pertama maklum. Kita nak dalam hidup kita ni apa dia? Yang pertama tuan-tuan nak apa yang tuan-tuan perlu, apa yang tuan-tuan cari, apa yang tuan-tuan nak dalam dunia ni terpulang. Tetapi jangan lari daripada dua benda. Yang pertama, kita nak Allah Ta'ala sayang kita. Dalam bahasa mudah faham, kita nak Allah Ta'ala redha kita. Ni yang pertama. Hang hiduplah senang lagu mana pun, hang hiduplah bahagia lagu mana pun, kalau Allah Ta'ala tak redha hang, jahanam hidup hang. Setuju belum? Duduk nganga-nganga jangan lupa i'tikaf. Nganga-nganga lupa mai saja malam ni. Niat i'tikaf elok-elok, betul-betul tidur. Sebab malam ni tuan-tuan saya tengok ramai geng GST. GST ni apa dia? Geng sanak tiang. Ramai. Niat elok-elok tidur. Nama-nama GST ni bukan nak cukai tu dah, geng sanak tiang. Kok mana pun Pak Long dalam hidup kita ni, kita nak Allah Ta'ala redha. Dapat redha Allah Ta'ala ni cerita dia habis lah. Dapat dia redha Allah Ta'ala, selesai banyak bah. Yang masalah ni tak dapat redha, hal ni yang masalah. Dapat dia redha daripada Allah, selesai banyak bah. Sebab tu dalam hadis yang kita baca ni, Sa'ad bin Abi Waqqas cerita Nabi pesan dua benda. Nabi pesan kepada para sahabat, Nabi pesan kepada umat yang ada pada waktu itu. Yang pertama, lagu mana hampa nak mendapat kasih sayang Allah? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Tinggal keterlaluan kita dalam mencari kesedapan di dunia ni, yang dipanggil sebagai zuhud. Hang zuhud di dunia, Allah Ta'ala suka kepada hang, Allah Ta'ala sayang kepada hang. Yuhibbukallah, Allah akan sayang kepada hang. Dengan cara apa dia? Izhad fid dunya. Hang kena zuhud di dunia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa makna zuhud? Pak Long duduk faham zuhud ni apa dia, Pak Long? Kita bila orang duk cerita zuhud, bila tanya dia, Pak Long, apa yang Pak Long faham daripada perkataan zuhud? Pak Long akan nampak dia, zuhud ni ustaz ke melekat selat. Hak tu pakai pi mayang, hak tu pakai pi buat kerja, hak tu pakai pi jalan. Ustaz tu zuhud. Pak Long tu bukan zuhud, tu sengket. Beza di antara zuhud dengan sengket apa tu?
Maklum tak? Dia kata zuhud tak maklum Allah, zuhud lah. Baju pun Allah tak pakai hat tu jarang basuh, kain belekat jarang basuh. Tu bukan zuhud, tu pengotor. Beza, dia kena beza. Pak Long kena beza di antara zuhud dengan sengket, di antara zuhud dengan pengotor. Kena beza dua benda ni Pak Long. Apa makna zuhud? Dalam kitab yang ada di depan saya ni, dia kata pada Tok Syekh, kita kata pada dia, tinggal kesedapan dunia ni. Sedap-sedap dunia ni tinggal. Ni tafsiran, ta'rifan yang pertama zuhud. Tinggal segala bentuk kesedapan dunia ni. Tinggal. Ni yang pertama. Yang kedua ta'rifan zuhud ni, ulama kata pada dia, ambil dunia, jangan lupa dan lalai kepada Allah. Ni dua. Ambil dunia, jangan tak ambil, ambil dunia. Tapi syarat, jangan lupa kepada Allah. Ni. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan disebabkan perhiasan dunia, al-mal wal banun, zinatul hayatid dunia. Jangan disebabkan perhiasan dunia ini melalaikan kamu kepada Allah. Ni. Ustaz, ya, saya nak bina rumah besar. Silakan. Selagi mana rumah tu tidak melalaikan hang kepada Allah. Mana lebih baik Pak Long? Rumah besar, tuan dia tak lupa pada Allah. Berbanding dengan orang yang ada rumah kecil, tuan dia tu tak ingat Allah. Mana baik? Ya, rumah besar. Rumah dia besar. Besar. Ruang tamu pergi dapur boleh jamak kosong, pergi balik. Besar. Pak Long nak, mau tak ada skuter dalam rumah, kereta lift jalan Pak Long. Tuan dia pun bukannya muda tua, jalan mau cuba bewak masuk dalam parit dah. Nak jalan jauh-jauh tu tak larat, kena pakai skuter. Pak Long bisa tengok ada orang jalan, cuba bewak masuk dalam parit. Jalan lagu bewak masuk dalam parit. Tengok bewak masuk dalam parit tu guna, mengengkang bewak masuk dalam parit. Antua tu dia jalan cuba bewak masuk dalam parit. Hang sembang Ustaz. Hang tak kenal lagi, hang tak tahu lah. Betul lah Pak Long. Pak Long, kemarin Dr. Mahathir sambut ulang tahun dia ke-100 Pak Long. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjanglah usia tun dalam ketaatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tak setuju dengan dia kata apa, kata hai kita lah bab politik. Pak Long lah. Tapi nak doa tak elok ni, tak payahlah. Kalau perangai hak lama tu tinggal. Tak apalah, dia nak beza politik-politik dah. Tapi kita doa mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur dia dalam ketaatan. Satu insan yang kita tak boleh nafi banyak jasa kepada Malaysia, kepada kita. Saya nak abang pada tun ni umur 100 dah. Pak Long cuba tengok kelaku dia Pak Long. Jalan pun elok. Dia tok langkah pun elok. Ni kita umur baru 60. Mengengkang. Rupa telur besar sebelah je lah. Dia kok depan orang ni Pak Long. Jangan ada tunjuk lekeh. Jangan. Nah pesanan ayah saya, biar terjun dalam parit ni saya jangan berlemui. Nah jadi pendekar Pak Long. Pendekar dia buka bunga silat tu. Dia duduk jaga kot telur ya. Kepala membuih-buih Pak Long. Jangan tunjuk lekeh. Ni Pak Long ni jalan jangan tunjuk lekeh. Ni Allah jalan dia bewak masuk dalam parit. Rumah tu besar. Balik cerita zuhud ni. Dia ni rumah besar. Antua ni rumah dia besar. Tapi apa yang dia buat dalam rumah tu Pak Long? Dia gunakan rumah dia tu nak cari redha Allah. Dalam rumah dia yang besar, dia bela mak bapak dia duduk dalam tu. Jaga kebajikan mak bapak. Ibadat ataupun tidak? Ibadat ataupun tidak? Ibadat.
Mak dia mai duk tentu, pak dia mai duk tentu, mak mentua dia hak sakit pun dia buat tentu. Dia jaga elok-elok. Buat satu-satu bilik untuk mereka selesa. Ibadat dapat long berkhidmat kepada mak bapak. Ibadat. Dalam rumah dia yang besar, ada dia buat ruang surau. Dalam ruang surau tu dia jaga 5 waktu sembahyang berjemaah. Bagus dapat long. Daripada duduk rumah kecil, haram sembahyang pun tak. Mana zuhud? Ambil dunia ni Allah Ta'ala buat dekat kita. Tapi jangan keterlaluan. Pakai kereta besar. Pakai belum nak pakai kereta besar. Nu payah. Buh beli kalau ada duit. Kawan-kawan boleh tumpang kereta baru kita main kuliah. Kuliah pun boleh pergi jauh sikit. Ni tak ada paling jauh pun Pengeluhim ya. Lebih daripada tu kereta mampu. Daripada rumah dia nak pergi masjid Pengeluhim tu pun jenuh batuk kereta tu. Betul. Sungai Layak pun tak boleh pergi kereta mampu. Nak buat benda tambah belum. Alhamdulillah tak beli hak baru ni. Pak Long beli kereta apa? Pak Long beli kereta buah. Buah apa? Cherry. Pak Long beli kereta buah. Kereta cherry. Kereta Cina lah. Kereta Cina cherry. Alhamdulillah. Dulu Pak Long pakai apa? Buah juga. Saga. Oh Pak Long kira keturunan buah. Buah. Nama Pak Long buat buah. Orang ni. Dulu dia jual buah. Dulu saga lah cherry. Pak Long beli cherry baru. Beli cherry baru. Alhamdulillah. Tu Pak Long duk main kuliah ke? Tak apa main kuliah. Dulu masa saga tu main kuliah. Cherry pergi kedai janda. Haram Pak Long tu. Haram. Bukan haram hukum. Haram jadah panggil tu. Waktu kereta buruk main masjid. Kereta baru duk singgah kedai janda. Mana bagus maklum kawan ni pakai kereta baru duk main masjid. Kawan tu duk pakai kereta buruk masjid tak nak main. Mana bagus? Tu Pak Long kena faham yang kata zuhud ni lagu mana. Jangan duk main bedai ya zuhud ni. Jangan duk main bedai. Ambil dunia. Tapi jangan terlampau menjadikan dunia melalaikan kita daripada ingat kepada Allah. Silakan ambil dunia. Tak ada masalah dunia. Tapi jangan kerana dunia membantutkan hang ke akhirat. Ambil takat padan patut. Nikmati takat padan boleh. Jangan terlebih. Mau hang terlebih. Dunia tu akan merosakkan akhirat hang. Ni yang pertama. Kata Nabi SAW. Nak kekal Allah Ta'ala sayang. Izhad fid dunia. Hang kena zuhud dengan dunia ni kata Nabi. Hang kena zuhud dengan dunia ni. Yang kedua Nabi kata. Bagaimana hang nak orang suka pada hang? Dua, Nabi nak ajak kita malam ni dua Pak Long. Yang pertama, Nabi nak ajak kepada kita lagu Allah Ta'ala suka pada kita. Nak Allah Ta'ala suka pada kita, zuhud hidup di dunia. Dua, Nabi nak ajak kita lagu mana kita nak manusia suka pada kita. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Lagu mana hang nak orang suka pada hang? Yang kedua Nabi ajak kepada kita zuhud dengan benda yang ada pada tangan orang. Terjemah mai bahasa Sungai Petani, jangan duk kelapak dengan benda yang ada dalam tangan orang. Kita bila ada perangai kelapak dengan benda yang duk ada dalam tangan orang, kita akan fikir lagu mana benda tu nak meduk dalam tangan kita. Antara jalan yang kita akan buat khianat orang tu. Jangan. Berpada-pada. Hidup ni berpada-pada. Apa yang Allah Ta'ala bagi dekat orang tu, dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, memang tak sama. Lagu mana Allah Ta'ala uji kawan tu, dengan Allah Ta'ala uji kita. Tak sama. Tuan-tuan, kadang-kadang Allah Ta'ala uji orang ni, dia sabar. Allah Ta'ala bagi padan dengan dia sabar. Kita Allah Ta'ala tak uji pelik-pelik.
Apa yang Allah Ta'ala uji Pak Long? Pak Long cuba balik senarai apa yang Allah Ta'ala uji pada Pak Long. Kadang-kadang kita dok rasa ujian kita tu berat dah. Padahal tak ada apa pun. Tak ada apa, tak tahu mana pun. Saya pernah cerita, tak tahulah dalam kuliah ni, tapi tempat ni saya biasa cerita dah. Saya cerita pergi dah sekali lagi. Mau saya cerita pun Pak Long kan nak ingat. Okay, Pak Long. Lama-lama malam ni boleh satu perkataan menjadi dah GST. Nak tahu apa? Geng saya nak tiang. Saya nak ulang cerita bagaimana satu orang tok guru dengan orang haduk meduk cerita kat dia masalah dia. Ada pada zaman dahulu. Disebut cerita ni oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu ta'ala. Syekh Mutawalli Sya'rawi menceritakan bagaimana dahulu ni ada orang alim yang menjadi rujukan dan tempat aduan umat pada masa itu. Ketika mana dia ni ditanya, bila orang mai dekat dia, orang mai mengadu dekat dia, orang tanya dia macam mana nak settle masalah. Satu ketika datang satu orang ni kepada Syekh tersebut. Wahai tuan guru, ya. Aku ni ada masalah sekian tuan guru. Masalah apa? Masalah macam ni. Jadi macam mana aku ni nak bagi selesai masalah ni? Soalan dia, masalah aku begini. Lagu mana, bagaimana cara aku nak buat untuk aku settle masalah ni? Jawab tuan guru tu satu ya. Hang nampak tak depan tu ada tabung? Nampak? Hang nampak tak tepi tabung tu ada kertas, ada pen? Nampak tuan guru. Hang pergi ambil pen dengan kertas tu, hang tulis masalah hang ambil kertas tu, hang bubuh dalam tabung. Minggu depan, hari Selasa, hang mai balik sini, selesai masalah. Ni kotak ajaib. Ada masalah, tulis atas kertas, ambil kertas tu pergi masuk dalam tabung, hari Selasa mai, masalah selesai. Ajaib. Kawan nak selesai masalah, dia pun pergi tulis punya karang ni Pak Long dengan wassalatu wassalam, dia bubuh, amma ba'du, selesai. Dia koyak kertas tu, dia bubuh dalam tabung tu. Balik duk tunggu hari Selasa. Bila hari Selasa dia jelma, dia pun pergi ke rumah tok guru tu. Bila dia pergi, dia tengok rumah tok guru tu ramai. Dua benda yang dia fikir. Satu, betul banyak orang mai hari ni selesai masalah ni baru. Yang kedua dia fikir, dah tok guru ni jalan dah ni. Aku masalah tak selesai lagi, tok guru ni meninggal pula jahanam. Dua benda ni dia pergi tengok tok guru tu ada. Lega. Dia masuk dalam rumah tok guru tu, Assalamualaikum. Tok guru tu menjawab, Waalaikumsalam. Tuan guru macam mana? Ni selesai dah. Masalah tak selesai lagi. Ni yang main. Tok guru kita tunggu sekejap lagi, masalah hang selesai. Sampai dekat turn dia, tok guru tu kata, okey, pergi dekat tabung yang hang buah kertas tu. Hang pergi cabut kertas mana yang hang suka. Tukar masalah tu dengan hang. Okey. Dicabut dalam tu kertas yang mana yang hang suka, buat main sini aku nak bagi tukar masalah tu dengan hang. Makna apa dia? Dia akan cari masalah yang tak tahu Nak pergi selesai masalah dia tak mau. Sebab tu dia tulis tu. Hang pergi cabut yang mana yang hang rasa hang berkenan, hang buat main, aku nak bagi masalah tu ke hang. Syarat hang kena berkenan dengan masalah tu, hang redha. Clear. Dia pun pergi buka tabung, dia cabut kertas, dia buka masalah orang. Tengok-tengok tu dia teruk pada aku, dia buh. Dia ambil pula kertas kawan ni, lagi teruk dia buh. Dia selak-selak lama lah kali, dia duk cari hak dia. Dia kata mau lagu tu aku ambil hak aku lah sekarang.
Dia ambil atas dia main tunjuk kat tu guru tu. Dia kata, Tok Guru, tak apalah. Saya tak mau masalah orang lain. Masalah saya pun jadi dah. Elok dah yang Allah Ta'ala bagi kat saya. Tok Guru tu kata apa dia? Selesai tak masalah? Selesai Tok Guru. Hang reda tak dengan apa yang Allah bagi kat hang? Reda. Allah bagi dekat hang. Padan dengan hang. Hang duk sangka yang hang ni teruk dah. Sedangkan masalah orang lain lagi teruk pada hang. Balik lagu tu. Orang kok dia panggil moral of the story. Apa pengajaran Pak Long boleh ambil dalam cerita ni Pak Long? Kadang-kadang kita duk rasa ujian kita ni teruk dah. Padahal yang orang lain kena lagi teruk pada kita. Sebab tu kalau Allah bagi kepada orang tu nikmat lebih pada kita, pasal apa kita nak dengki dengan dia? Ingat. Kawan pukul 3 pagi mangkit dah duk berniaga. Kita duk malah lagi. Padahal tak Allah Ta'ala bagi dekat dia duit lebih, tuan-tuan. Jangan dengki. Pukul 6 pagi duk buka dah sosial media. Hai guys, selamat pagi. Masuk-masuk hari ni kita nak tengok ada barang kita nak jual. 6 pagi mana? Maklum 6 pagi dua apa melengkak atas katil lagi. Sebab tu Nabi kata jangan. Hang kena zuhud, hang kena kerat, hang jangan duk kelapak dengan apa yang duk ada pada tangan orang. Dia Ustaz, dia kaya Ustaz. Dia punya masalah. Ustaz, saya tak boleh tengok dia pakai kereta besar Ustaz. Pasal apa yang hang tak boleh? Taklah kereta saya kecil Ustaz. Hang usaha macam mana dia usaha? Hang boleh lah pakai kereta besar. Jangan duk dengki dengan orang. Kawan buka kedai, hang duk pergi tanam macam-macam depan kedai dia. Tak boleh. Ustaz, saya suka tengok orang yang popular Ustaz. Awak siapa? Pergi mana semua orang suka dengan dia. Orang syok dengan dia. Awak tentu ingat jadi popular tu seronok sangat. Tak ada privacy. Pergi mana semua orang kenal. Pak Long mau jadi aku tu. Pergi mana pun orang kenal Pak Long. Pak Long pihaknya nak massage pun payah. Ini saya nak pesan kat Pak Long, pihaknya lebih masjid yang duk pakai. Ni dia jalan ke pekan haknya tu lebih tu duk tulis Masjid Abdul Rahman Sungai Petani. Jahanam nama company Pak Long. Mau nak pakai buat hak kosong lah. Ni dicok tepi tu. Masjid Abdul Rahman Sungai Petani. Bagus punya duk ngurut betul tepi jalan tu. Jahanam nama company Pak Long. Orang akan ingat rombongan masjid main ngurut tu. Padahal dia dapat waktu korban hari tu ni. Haram tak ada kena-mengena pun. Jangan. Bila hang tak kelapak dengan apa yang duk ada pada tangan orang, hang tak kebulok dengan apa yang duk ada pada tangan orang, hang takkan buat satu benda yang merosakkan orang tu, orang akan suka pada hang. Ni dia dua benda Nabi ajak kita malam ni maklum. Lagu mana kita nak Allah Ta'ala sayang kepada kita? Zuhud hidup di dunia. Bagaimana kita nak orang suka pada kita? Jangan duk kelapak benda hak duk dalam tangan orang. Mudah-mudahan dua tips yang Nabi bagi kepada kita pada malam ini ada manfaat dan ada kebaikan untuk kita bersama selamat mengamalkan insya-Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan muqaddimah itu ada kebaikan untuk kita semua. Kita sambung kitab kita. Kitab kita Al-Yawaqit wal Jawahir.